Okay. So dia kata kebanyakan negara-negara maju ni, bila mana dia punya ekonomi ataupun kedudukan negara dia melemah, dia ambil contoh waktu tu UK lah. Bila dia dah start nak lemah ekonomi dia, waktu dia tengah kuat, dia promote free market, free trade dan sebagainya untuk buka. Tapi bila dia dah lemah, dia dah start mula menguncup kuasa dia, dia akan start protection. Dia punya langkah protectionism lah terhadap dasar-dasar negara dia. Dan ini antara apa yang penganalisa baca tentang langkah US ni, sebab dia dah mula nampak ada tanda-tanda kejatuhan dari sudut ekonomi US, hutang mereka, betul inflasi dengan kadar inequality yang tinggi, rakyat dia. So benda-benda ni membuatkan orang kata US mungkin dah tak sekuat seperti dahulu. So dia membuat langkah yang untuk orang kata menguatkan kembali lah. So ni naratif Trump, menguatkan kembali US. Sama ada kita boleh question Trump boleh buat ke tak buat langkah ni. Sebab macam tu saya sebut, bukan mudah kan nak relocate balik kilang-kilang yang US tak ada pengalaman, dan China ni dah lebih 20-30 tahun buat manufacturing. Dan kalau nak relocate semudah-mudah ni, orang kata siapa yang nak kerja dekat US tu. Sebab itulah ada setengah orang kata supaya Trump pun sendiri sebut supaya lepas ni industri-industri tu patah balik, buat balik di US. Dan semua orang skeptik pun kan, it's not that easy untuk nak bina satu industri. You need banyak benda dan you need masa yang panjang. Kamu perlukan masa yang panjang lah. So macam kat situ kita mungkin boleh buat satu assumption awal, maknanya itu bukanlah the real intention, bukan real intention lah. Dan yang mungkin menyebabkan sekarang ni semua pun rasa macam memang benda ni ada sebab lain lah, ataupun benda ni tujuannya lain, ialah bila mula-mula umum macam tu, lepas tu tak berapa lama lepas tu 75 hari, 90 hari sekarang ni tengah ditangguhkan pula sampai ke Julai kan. Jadi orang pun tak tahu lepas ni. Sekarang ni mungkin macam lega sekejap lah, okey lah, tak jadi naik. Tiba-tiba lepas Julai orang tak tahu pula, dan orang pun tak tahu kalau kata lepas tu jadi pun dia boleh U-turn lagi pula kan. So tak tahu. Saya rasa yang pasti di sini ialah uncertainty, itu yang pasti. Dia nak create satu keadaan yang orang uncertain dan orang panik terhadap situasi itu. Cuma kalaulah pandangan saya lah, ini ialah satu DNA lah, saya boleh panggil satu sifat yang inherent ataupun yang wujud pada mana-mana kuasa besar, ialah untuk mengekalkan kebergantungan negara-negara lain dengan mereka. Sama ada kebergantungan tu dari sudut perdagangan, ataupun kebergantungan dari sudut kuasa dan juga keselamatan.